Jika semangat engkau menuntut ilmu agama bertambah, penguasaan kepada cabang-cabang ilmu agama meningkat, namun rasa takut engkau kepada Allah berkurang, engkau bertambah berani melanggar hukum-hukum Allah, bermudah-mudah dalam perkara-perkara yang dilarang Allah, ketahuilah itu bertanda ilmu yang engkau dapat kehilangan keberkahan. Perkara itu berlaku disebabkan dua perkara. Yang pertama, boleh jadi kerana engkau salah tempat dalam menuntut ilmu, di mana sepatutnya engkau belajar kepada ulama-ulama Islam yang saleh, namun nyatanya engkau belajar kepada ruwaibidah, iaitu orang jahil yang berpura-pura seperti ulama. Yang kedua, kerana ada kesalahan niat engkau semasa menuntut ilmu tersebut, dan itu terbukti di saat engkau disibukkan dengan mendebat atau mentahdir para alim ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih adkhalahu Allahun nar." Barang siapa yang menuntut ilmu kerana hendak mendebat para ulama atau berbangga-bangga di hadapan orang-orang bodoh atau ingin perhatian orang tertuju pada dirinya, maka Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Oleh sebab itu, belajarlah di tempat yang betul dan selalu perbetulkan niat engkau. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat kepada kita semua.